Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua guru dan murid yang saya kasihi, nama saya Muhammad Haras bin Dia Berika, berusia 10 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Layang-Layang Kiri. Kod sekolah saya ialah ABA 8208. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang sangat istimewa. Buku ini bertajuk Fahami Al-Quran Menurut Kaedah Para Ulama. Buku ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Sabri Muhammad dan diterbitkan oleh Karya Bestari Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 279 buku surat dan sangat menarik untuk dibaca. Buku ini membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang betul seperti yang diajarkan para ulama. Kadang-kadang kita dengar ayat Al-Quran tapi kurang faham maksudnya. Di sinilah buku ini sangat berguna. Ia mengajar kita bagaimana nak faham maksud ayat. Tengok pada sebab turun ayat dan fahami apa yang Allah nak sampaikan. Antara bab yang menarik bagi saya ialah pembahagian tafsir. Rupa-rupanya banyak pembagian tafsir yang saya baru tahu. Seperti tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan sahabat dan banyak lagi. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab bersesuaian dengan bangsa yang menerima cahaya ketika itu. Tujuannya agar mereka mampu memahami, beriman dengan Al-Quran dan menyampaikan isi kandungannya kepada seluruh umat yang bertebaran di atas muka bumi ini. Saya belajar banyak perkara melalui buku ini. Antaranya, kita perlulah rajin belajar tafsir Al-Quran. Jangan sesuka hati ikut tafsir sendiri kerana itu akan menyesatkan. Kita perlulah ikut panduan para ulama kerana mereka lebih faham dan lebih dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Buku ini juga mengingatkan kita bahawa Al-Quran bukan sekadar dibaca pada bulan Ramadan, tapi panduan hidup kita. Kesimpulannya, buku Fahami Al-Quran Menurut Kaedah Para Ulama ini sangat sesuai untuk sesiapa yang ingin mengenali Al-Quran dengan lebih mendalam. Walaupun buku ini agak tebal, ia mudah difahami dan penulis banyak berikan contoh yang menarik. Saya syorkan buku ini kepada rakan-rakan. Marilah kita sama-sama cintai Al-Quran dan berusaha memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.